Okey guys, ramai yang tak sedar yang keradangan berpanjangan ataupun chronic inflammation boleh menjadi pencetus utama banyak penyakit daripada kencing manis, jantung sehinggalah ke kanser yang makin banyak dekat Malaysia ni. Walaupun keradangan ni sebenarnya penting dan ada fungsi dia, problemnya adalah apabila keradangan ni berlarutan untuk jangka masa yang panjang. Tapi jangan risau guys, ada beberapa makanan harian yang boleh bantu kurangkan keradangan kronik dalam badan kita. Makanan pertama untuk bantu kurangkan keradangan adalah sejenis rempah iaitu kunyit. Kunyit atau curcumin telah diuji dalam banyak kajian klinikal. Dia berpotensi menurunkan penanda-penanda keradangan seperti CRP, IL-6 dan juga TNF-alpha. Walaupun efek dia bergantung kepada dos yang kita ambil, manfaat dia agak baik especially untuk orang yang ada masalah sakit sendi. Makanan kedua yang boleh bantu kurangkan keradangan dalam badan adalah buah betik. Betik ni dia kaya dengan vitamin C, beta-karotin dan juga papain, sejenis enzim yang boleh bantu lawan radikal bebas untuk kurangkan tekanan oksidatif. Mungkin ramai tak tahu apabila kita ke klinik dan doktor bagi ubat surut bengkak yang perlu kunyah tu, nama ubat tu adalah papis. Dia adalah ekstrak daripada betik untuk bantu kurangkan bengkak dan keradangan. Jadi pastikan anda makan betik at least sehari sekali sebab dia sangat kenyang dan very low in calories, sangat sesuai untuk diet. Dan makanan yang ketiga yang boleh bantu kurangkan keradangan dalam badan kita adalah minyak zaitun jenis extra virgin. Dalam kajian terbesar Predimed di Sepanyol, pengambilan 4 sudu extra virgin olive oil bersama diet Mediterranean mampu menurunkan marker-marker keradangan CRP sehingga 30%. Tapi bagi saya tak perlu sampai 4 sudu besar setiap hari. Untuk orang yang baru-baru nak mula, cukup sekadar 1 ataupun 2 sudu besar extra virgin olive oil. Saya sendiri guna 2 sudu besar extra virgin olive oil dan bersih hati setiap hari. Saya makan direct macam tu terus. Nak makan direct terus boleh ataupun nak drizzle atas lauk-lauk pun okey. Jadi guys, makanan-makanan ni semua bukan ubat untuk lawan kanser ataupun kencing manis, tetapi dia adalah salah satu usaha untuk kita lawan keradangan kronik dalam badan kita. Pilih salah satu makanan, incorporate dalam diet kita dan amalkan setiap hari.